wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan bin Muhammad Bantrang. Nombor matrik CN240013. Hari ini saya nak tunjukkan cara untuk hidupkan ACB. Pertama sekali, semasa kita masuk bercawang, kita mesti memastikan 5 benda yang perlu ada dalam bercawang, iaitu pertama sekali rubber mat, kedua fire extinguisher, ketiga first aid, keempat schematic diagram, kelima logbook. Okey. Yang pertama sekali, lepas tu sebelum kita memulakan kerja-kerja untuk menghidupkan atau mematikan, kita mestilah memusing ACB ni 3 kali, dan kita kena bau, kita kena dengar kalau ada bunyi-bunyi yang tak kena, dan pastikan ia selamat. Okey, pertama sekali saya nak tunjuk untuk menghidupkan ACB yang pertama. Cara untuk hidupkan ACB pertama sekali kita buka dia, lepas tu kita pumpkan dia. Sampailah ada bunyi charge, ada sampai perkataan charge ni keluar. Lepas tu kita kena pandang menghadap ke hadapan, menggunakan satu jari, dan kita tekan on. Okey, selepas itu kita tutup, dan kita boleh check meter lah. Kita check meter. Lepas tu kita tulis dekat logbook data yang kita dapat. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara untuk offkan balik ACB tadi. Okey, pertama sekali kita check data, kita tengok meter dulu lah. Tengok meter. Lepas tu kita catat dalam logbook. Lepas tu kita buka kita punya ACB. Okey. Lepas tu menghala ke belakang menggunakan satu jari, dan tekan button off. Okey. Lepas tu kita tutup balik pintu ACB ni. Kita check balik meter, kita punya meter semua. Lepas tu kita catatkan dalam buku log. Okey. Seterusnya saya nak tunjuk cara untuk change over daripada ACB 1 ke ACB 2 jika ACB 2 berlaku kerosakan. Tak cas tu. Cas dulu lagi. Seterusnya saya nak tunjuk cara untuk change over daripada ACB 1 ke ACB 2 jika ACB 2 berlaku kerosakan. Okey. Pertama sekali, kita kena buka pintu ACB ni, dan kita kena offkan dia dulu. Tekan button off, turn off ni, dan tanggalkan kunci. Tekan kunci. Lepas tu kita pergi dekat switch change over kita masukkan kunci dekat key ni, pusingkan. Lepas tu ambil kunci C1, ambil kunci C2. Okey, kunci C1 masukkan dekat C1, kunci C2 masukkan dekat C2. Okey. Lepas tu untuk memberi supply daripada ACB 1 ke ACB 2, ACB 1 mestilah dihidupkan, dihidupkan dulu. So kita berikan supply daripada ACB 1 dulu. Lepas tu baru kita bagi supply ke ACB 2. Lepas tu kita check meter. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan cara untuk kembalikan bekalan yang telah diberikan
apabila ACB 2 ni dah okey lah. So pertama sekali kita kena matikan dulu daripada ACB 2 ni. Lepas tu kita tarik kunci, pusing, tarik kunci. Lepas tu kita pergi ke ACB 1. Kita pusing, tarik kunci, masukkan balik kunci C1 ke dalam C1 dan pusing. Masukkan balik kunci C2 ke C2, pusing, tarik kunci tarik balik kunci dan masukkan balik ke dalam ACB 2 lah. Saya balik ke dalam ACB 2. Dia akan button off ni akan pop up keluar. Okey. Itu saja. Okey, seterusnya saya nak beritahu cara untuk buat change over daripada ACB 2 ke ACB 1. Pertama sekali pastikan ACB 2 ni ada supply. Lepas tu kita pergi ke ACB 1. Kita kena matikan dulu, tekan off button ni untuk matikan dia. Sebab dia cas. Kita tekan kunci. Tutup balik pintu ACB ni. Lepas tu kita masukkan kunci K1 ni ke dalam ni dan pusing. Keluarkan kunci C1, keluarkan kunci C2. Masukkan kunci C1. Masukkan kunci C2. Lepas tu kalau kita nak berikan supply daripada ACB 2 ke ACB 1, kita mestilah hidupkan switch change over daripada MCB 2 dulu, lepas tu baru MCB 1. Okey, hidupkan dulu. Okey. Lepas tu kita hidupkan ACB 1 pula. Okey, ACB 1 dah dapat terima bekalan. Kita check meter dan catat ke dalam buku log. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara untuk tutup balik supply daripada yang telah kita berikan daripada ACB 2 ke ACB 1. Apabila ACB 1 dah elok, kita matikan dulu daripada ACB 1 dulu dan ke ACB 2. Okey. Kita matikan. Cabut kunci. Masukkan balik kunci C1 ke dalam C1. Lepas tu kita matikan. Cabut kunci. Masukkan balik kunci C2 ke dalam slot C2. Tarik kunci. Buka pintu ACB. Masukkan kunci dan buka kunci dan dia akan inilah pop up keluar. Lepas tu kita check meter. Lepas check meter, kita masukkan semua data kita ke dalam buku log. Okey, itu saja. Terima kasih.